Okey, kita sambung lagi. Tadi kita dah belajar cara set up layout untuk CQG. Macam ni, kalau ada dual screen macam ni, so you all boleh tengok dua chart lah. Okey, kalau you all selesa dengan satu chart, you all pilih saja satu chart macam ni. Okey, and then you all pilih lah time frame apa you all nak trade. Contoh nak 5 minit. Okey, dekat sini tuan-tuan, kita tengok. Saya ada short satu tadi. Okey, saja-saja, ini bukan real-real lah, ini saja-saja je. Hilang. Okey, so sekarang ni cara nak trade ataupun cara nak enter position untuk market order senang saja tuan-tuan. Awak tekan dekat sini, alright, tekan lama-lama sikit sampai dia keluar dia punya kotak ni. And then contohnya sekarang awak tengah short kan, awak nak short lagi satu contohnya. Awak tekan sell and then keluar satu order ticket macam ni. Okey, so bila sell, benda pertama yang perlu tengok, yang pertama awak kena tengok order awak lah. Awak nak sell, tengok produk apa awak nak beli atau produk apa awak nak jual. Lepas tu awak pilih harga dia dekat sini. Sekarang ni kita nak market. Awak tekan dekat sini limit. Okey, awak pilih market. Lepas awak pilih market, tak perlu buat apa, awak terus pilih this one. Nampak? Sell ZWAN 26 market date. Kan? So nanti kita akan place one order market sell. So kat sini dia dah bagilah confirmation yang kita dah jual satu harga 581. Okey, cancel. Lepas tu awak tarik sikit ke atas, awak tengok. Order yang dah fill, position awak sekarang ada dua. Ada dua short, working order ada satu. Okey, working order ada satu. Itu saja. Memang simple untuk working order. Okey, macam mana pula kalau contohnya kita nak buy? Kita nak buy pun sama, tekan dua kali, tekan lama-lama sikit, tekan buy. Lepas tu awak pilih dekat sini, pilih market and then awak terus tekan buy market. Simple, itu sahaja.